Okay guys, so ada yang tanya tayar apa yang aku pakai dekat Y16ZR. Okay, tayar yang aku pakai adalah tayar Corsa Sport Rain. Okay, Corsa Sport Rain. Tayar ni sebenarnya agak famous dalam kalangan daily rider ataupun even rider-rider Foodpanda ke GrabFood ke, dia memang pakai tayar ni kebanyakannya lah. Sebab apa? Sebab tayar ni mileage dia memang tinggi. And then dia memang bagus dalam waktu hujan, waktu licin lah. Satu lah, Corsa Sport Rain memang khas untuk hujan. Tapi hujan dia sangat baik. Jalan kering pun okey. Cuma kalau kau nak hard cornering, dia macam kurang sikit lah bagi aku. Okay, saiz berapa aku pakai? Depan memang saiz sama macam standard 90-80. Belakang aku kecilkan satu sebab waktu tu tayar 120 dia tak ada saiz, tak ada stok. So ni 110-70. Kalau korang berminat dengan tayar ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning lah, dekat bawah. Tayar ni dia tak mahal sangat, tapi mileage dia tinggi. Yang ni aku dah pakai dalam 6,000 ke, lebih kurang 6,000 kilometer ataupun 7,000 kilometer. Tayar masih banyak lagi dia punya bunga. Bunga ni memang mantap. Okay. Cuma kalau korang hard cornering, tak sesuai lah tayar ni. Tapi untuk Kapcai memang terbaik lah. Cornering dia sedap, not bad lah. Tapi paling best waktu hujan dia memang steady. Alright, so boleh dapatkan dekat beg kuning.